سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وجهه مسك وعنبر جل من أنشى وصور شعره مسك وعنبر داج الليالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu ayah, para penonton sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Seperti biasa, saya ungkapkan beberapa riwayat pada permulaan rancangan bagaimana para salafus saleh terdahulu menekuni hadis Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat menceritakan mengenai tentang Abdullah bin Mubarak, iaitu seorang tabi'i yang popular, salafus saleh terdahulu. Setiap kali dia membaca hadis, dan apabila sampai kepada hadis mengenai tentang pohon kayu yang menangis, menjadikan beliau terdiam kerana disebabkan tekunnya atau segannya beliau dengan pokok kayu, kerana pokok sendiri menangis ketika dijauhkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita ketika mana kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan tumpuan sepenuhnya. Kerana kalau kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendengar hadis Rasulullah tapi tak merasa apa-apa, bayangkan pohon sendiri boleh terasa sekiranya merasa jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang pernah diceritakan mengenai tentang Abdullah bin Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian hadis kita seperti biasa bersama dengan saya, tokoh qari kita terkemuka kita, iaitu Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Dr. Sanusi okey ke tu? Okey, saya tengok Ustaz Husaini dah senyum dah. Saya nak tersenyum tengok Ustaz Husaini. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah Doktor, kita berdapat bersama-sama dalam dalam My Hadis Time lah Doktor. Betul. Saya tengok Ustaz Husaini tersenyum ni, teringat hadis yang kita nak belajar hari ni. Betul. Hadis ini iaitu berkaitan dengan sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga dikenali sebagai seorang yang mudah tersenyum. Yang ini dalam hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tapi sebelum kita baca mengenai tentang hadis-hadis mengenai tentang sifat fizikal Rasulullah, mari sama-sama tuan-puan, ibu ayah, para penonton sekalian, kita bacakan hadis yang akan dibimbing oleh Ustaz Husaini kita mengenai tentang sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Sanusi. Alhamdulillah, saya bila Dr. Sanusi tengok saya pun dia dah senyum. Saya lagilah daripada awal saya qasidah tadi saya senyum dah tadi tengok Dr. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita nak memberikan fokus kita kepada hadis anchor kita pada hari ini berkaitan tentang sifat fizikal Rasulullah. Jom kita bersedia bersama-sama, kita nak baca. Anil Barra' qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. Al-Barra' radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling indah wajahnya dan paling baik bentuk tubuhnya. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 3549. Doktor, bila sebut pasal hadis saya baca tadi ni, kan cerita tentang Nabi indah wajahnya, betul, kena dengan qasidah yang dialunkan tadi. Yang dialunkan tadi. Qasidah apa membayangkan tentang membayangkan tentang wajah Rasulullah, Masya Allah, janggut Rasulullah,
rambut Masya Rasulullah. Allah. Ustaz ni tahu maknanya tentang janggut lebat ataupun rebatnya lebat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk balik pada hadis yang dibincangkan itu tadi. Kalau kita tengok hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Barra. Suka untuk saya tekankan kepada tuan-puan, kebanyakan hadis mengenai tentang fizikal Rasulullah ini diriwayatkan oleh sahabat yang muda. Al-Barra ini nanti kita akan bincangkan mengenai tentang tokoh perawi. Dia sahabat yang muda. Biasa orang muda ni dia nak tengok siapa, dia dah besar nak jadi macam siapa, katakan macam tu kan. Jadi sahabat-sahabat yang muda ni bila dia bincangkan tentang Rasulullah, dia kagum tentang keindahan peribadi Rasulullah, wajah Rasulullah, tampan, susuk badan yang elok sebagainya. Kebanyakan hadis yang menceritakan tentang susuk tubuh Rasulullah ni memang para sahabat yang muda. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Barra, yang mana dia kata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Orang yang paling indah wajahnya. Nah, yang ini yang kalau kita tengok kebanyakan nabi itu ataupun majoriti atau semua nabi diutuskan dengan wajah yang sangat cantik ataupun sempurna, tampan, handsome dan sebagainya. Yang ini sehinggakan ni menarik kalau tuan-puan, ibu ayah baca hadis-hadis tentang wajah Rasulullah, kebanyakan sahabat dia tak boleh nak describe macam mana handsome-nya tu. Yang ni menarik. Kerana kalau kita tengok satu persatu hadis ni, ini menariknya perbincangan hari ni. Kita tengok satu persatu hadis daripada Rubai' binti Muawwidh. Rubai' binti Muawwidh ni seorang wanita, orang perempuan cerita tentang Rasulullah. Bila dia tanyakan kepada Rubai', iaitu Sayyidatina Rubai' binti Muawwidh ni, bagaimana wajah Rasulullah? Lalu Rubai' kata, "Law ra'aitahu ra'aita syamsa tali'atan." Masya-Allah. Dia kata kalau kau tengok wajah dia, engkau nampak seperti matahari yang sedang terbit. Macam tu. Nanti tengok satu-satu Mula-mula Rubai' kata Rasulullah ni wajahnya seperti cahaya matahari. Bila tengok cahaya matahari terbit, kan orang nak healing ni dia suka tengok matahari terbenam, matahari terbit kan. Macam dia rasa tenang, healing macam tu. Ini pertama hadis daripada Rubai'. Wajah Rasulullah tu menyinar. Macam tu. Satu. Yang kedua, hadis daripada Jabir bin Samurah. Seorang sahabat yang muda juga kalau tak silap saya. Dia kata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin adhiyan." Dia kata, aku tengok wajah Rasulullah pada malam bulan mengambang. Tengok ni. Dia tengok wajah Rasulullah pada bulan mengambang. Wa alaihi hullatun hamra. Dan Rasulullah pakai baju yang berwarna merah. Ataupun ada selendang ataupun ada yang baju di atas ni yang berwarna merah. Bila orang pakai warna merah, kalau kulit dia putih, dia akan lebih naik. Menyerlahkan. Lebih menyerlah lagi. Seri dia tu. Maknanya nampak seri dia tu tadi. Lalu dia kata, "Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar." Dia kata, aku tengok wajah Rasulullah dan aku tengok bulan itu tadi. Lalu dia kata, "Falahu." Dia kata, sesungguhnya huwa khairun, huwa ahsanu minal qamar indi. Dia kata, pada sisi aku, wajah Rasulullah tu lebih bercahaya, lebih bersinar, lebih menarik daripada bulan yang sedang mengambang tu tadi. Jadi kita nak bayangkan bagaimana sahabat, dia tak boleh nak explain macam mana handsome Rasulullah. Dia akan dapatkan sesuatu benda yang dia boleh buat perumpamaan yang ini yang paling indah di sisi dia. Itulah Rasulullah, dan Rasulullah lebih baik daripada yang lebih indah tu tadi. Ini baru dua hadis mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek ahsanan nasi wajhan, wajah yang sangat tampan, wajah yang sangat handsome sehingga sahabat tak boleh nak explain. Rubai' tak boleh nak explain. Dia kata macam matahari yang menyinar. Ataupun Jabir bin Samurah kata kalau aku tengok bulan dengan Rasulullah, Rasulullah lebih menyerlah, Rasulullah lebih indah. Dia kata falahu indi ahsana minal qamar, lebih indah daripada bulan. Ini baru wajah Rasulullah. Ada lagi beberapa hadis yang akan kita bincangkan mengenai tentang keindahan wajah Rasulullah. Seperti biasa, kita ada sesi mengenai tentang kuis mengenai tentang Rasulullah juga dalam My Hadis Time ini. Jadi untuk episod kali ini, apakah dia sesi kuis kita? Apa soalan kuis kita pada hari ini, Ustaz? InsyaAllah, bila doktor sebutkan tentang hadis berkenaan dengan muka Nabi, fizikal Nabi, buat saya bertambah semangat. Masya Allah. Cintakan Nabi, harapnya kita semua sama-sama. Sehingga kan saya nak bacakan soalan kuis kita pada hari ini. Silakan, Ustaz. Soalannya tuan-tuan dan puan-puan, pada anggota tubuh manakah terdapatnya tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ulang balik Pada anggota tubuh manakah terdapatnya tanda kenabian Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni jawapannya ni nanti kita akan sharekan pada penghujung rancangan kita nanti insya-Allah. InsyaAllah, betul. Yang ini kita akan bincang pada hari ini tentang sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Mana yang ada dalam hadis ini kita akan bincangkan lebih lanjut lagi selepas daripada ini insya-Allah. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita baru sahaja diperdengarkan tadi tentang qasidah mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda seakan-akan cahaya yang digambarkan, sehingga kalau kita baca ataupun kita tengok dalam sesi yang sebelum ini tadi, kita ada bincangkan 3 hadis. Hadis daripada Al-Barra bin Azib mengenai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, wajah yang paling tampan, paling baik. Kemudian kita tengok hadis Ar-Rubayyi' binti Muawidh yang menceritakan Rasulullah ni seperti matahari menyinar wajahnya, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, keluar pada malam hari, tengok cahaya bulan, tengok wajah Rasulullah, dia kata wajah Rasulullah lebih berseri daripada bulan purnama itu sendiri. Ini keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sesi kali ini kita akan masuk pula mengenai tentang tokoh perawi kita. Siapakah dia tokoh perawi kita pada hari ini Ustaz Husaini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita nak baca sedikit tokoh perawi kita. Kalau kita dengar tadi Dr. Sanusi ada sebut Al-Barra kan? Barra ya. Jadi itulah dia tokoh perawi kita, iaitu Al-Barra bin Azib. Iaitu beliau lahir di Madinah dan ayahnya juga merupakan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditolak menyertai perang Badar kerana terlalu muda. Al-Barra ni kan, dia nak join perang Badar tapi terlalu muda. Agaknya begitulah kan Ustaz.
semangat yang ditunjukkan oleh anak muda dulu, Betul. akibat daripada, bukan akibat lah, hasil daripada dorongan dan ransangan daripada sentuhan baginda Nabi itu sendiri, Doktor. Betul. Dia orang punya semangat kalau tuan-puan, ibu ayah tengok daripada usia belasan tahun lagi. Ya. Kalau tengok Al-Barra ini tadi, yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dia kata istasgharani Rasulullah SAW yauma Badar. Dia kata Rasulullah tengok aku ni masih lagi kecil, wabnu Umar. Macam tu juga dengan Ibnu Umar. Faraddana, lalu Rasulullah tolak kami. Maknanya ini dia sendiri yang cerita. Sebab tu saya cakap tadi, hadis-hadis mengenai tentang keindahan wajah Rasulullah, tentang peribadi, sosok peribadi Rasulullah, diriwayatkan ramai oleh sahabat yang muda. Kerana orang muda ni dia nak ambil contoh, siapa aku nak ada besar jadi macam macam Rasulullah. Macam tu orang muda kan. Tengok tadi Al-Barra, tengok Anas bin Malik, tengok Jabir bin Samurah, tengok Jabir bin Abdullah. Semua kebanyakannya lah sahabat-sahabat yang muda, dia nak cari siapa idola dia. Bukan cari Messi ke Ronaldo, boleh Boleh juga. Boleh juga kalau dia nak jadikan. Tapi sebaik-baiknya adalah idola ataupun uswah. Kita kata uswah sebelum ni. Uswah betul. Anak muda dan qudwah mereka adalah Rasulullah SAW tadi. Tadi kita dah tengok dah Al-Barra bin Azib. Waktu kecil lagi dia dah nak pergi perang, Rasulullah tidak benarkan kerana masih lagi terlalu muda. Ada juga sebahagian sahabat yang menyatakan baginda berikan kelonggaran kepada beberapa orang sahabat yang tertentu. Namun selepas daripada itu dia kata wa syahidtu Uhudan. Aku sempat dah tak lama lepas tu Uhud aku sempat join, dan waruya anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah, dan dia berperang bersama dengan Rasulullah 14 ghazwatan. Dia berperang 14 peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Inilah dia sedikit sebanyak mengenai tentang Sayyidina Al-Barra bin Azib. Kalau ulang lagi, insya-Allah kita akan ceritakan lagi hadis ataupun tentang tokoh perawi kita yang bernama Al-Barra bin Azib itu tadi. Baik, kita sambung sedikit huraian mengenai tentang ahsanan nasi wajhan. Wajahnya yang sangat tampan. Tadi kita dah ambil hadis Ar-Rubayyi' binti Muawwidh. Kemudian kita dah tengok hadis Jabir bin Samurah. Kemudian yang saya suka juga adalah hadis Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni cerita dia, ketika Rasulullah SAW hijrah daripada Makkah, maknanya Ummu Ma'bad ni bukan orang Makkah dan juga bukan orang Madinah. Dia tak pernah tengok Rasulullah. Dia orang mana? Dia orang Padang Pasir. Orang Badawi. Orang Badawi lah. Kabilah yang duduk di pertengahan jalan. Ya. Rasulullah singgah di kawasan perkemahan dan berjumpa dengan Ummu Ma'bad. Dan di sisi kemah beliau itu sendiri ada kambing yang tidak mempunyai susu dah. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, yang ni yang disebutkan oleh Syekh Kamali, Said Kamali, dia kata Rasulullah tanya kepada dia mengenai tentang kambing itu boleh tak berikan aku susunya. Lalu Ummu Ma'bad kata kambing tu dah tak ada susu dah tua dah lama dah tak boleh menghasilkan susu. Lalu Rasulullah kata izinkan aku untuk memerah. Lalu Ummu Ma'bad kata kalau boleh kau perah lah. Lalu Rasulullah perah sehingga yang fajarrat atau lafaz yang digunakan adalah kaki kambing tu terbuka. Terbuka ni maksudnya mana tiba-tiba kantung susu jadi penuh. Kambing tu penuh sehingga dia boleh membuka kaki dia itu tadi untuk Rasulullah perah. Menyebabkan Ummu Ma'bad rasa heran macam mana boleh datang pula susu itu tadi yang pada asalnya tidak ada. Ketika Rasulullah telah beredar, datang kepadanya orang lain ataupun mungkin ahli kabilah, dia datang bertanya, dia kata, lalu Ummu Ma'bad cerita, Ummu Ma'bad tak pernah tengok Rasulullah. Dia tak pernah jumpa barangkali Rasulullah. Lalu bila lelaki ni tanya, siapa yang datang tadi? Dia kata ada 2 orang lelaki datang. Rasulullah tengah berhijrah. Lalu dia kata, sifi lana anhu. Dia kata, sifatkan kami macam mana wajah dia. Kerana Quraisy kan sedang buru Rasulullah waktu hijrah tu. Lalu dia kata, zahirul wada'ah. Orangnya sangat berseri. Macam tu. First time tengok dah nampak ablajal wajh. Ablaj mana bersinar wajah dia. Ini orang yang first time tengok Rasulullah. Tengok saja Rasulullah terus jatuh cinta. Maknanya seronok tengok Rasulullah. Begitu juga. Kalau tadi Rubayyi' dengan Jabir memang duduk dengan Rasulullah. Kali ni kalau kita tengok tadi Ummu Ma'bad. Tidak pernah tengok Rasulullah. Pertama kali tengok Rasulullah, dia kata zahirul wada'ah. Sangat bersinar wajahnya. Orang yang sangat tampan. Begitu juga dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi di Madinah.
Ini menarik juga, orang Yahudi Madinah tak pernah tengok Rasulullah, dan bila Rasulullah sampai di Madinah, dia kata semua orang bergegas. Dalam riwayat Tirmizi kalau tak silap saya, semua orang bergegas, jadi aku pun excited juga nak tahu, nak tengok bagaimana wajah Rasulullah. Sehinggalah bila pertama kali dia tengok wajah Rasulullah, dia kata araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzib. Dia kata first time tengok saja dah tahu ini bukan wajah seorang yang pendusta. Sebab orang kata dia ni menipu, dia ni ahli sihir, dia sebagainya. Lalu Abdullah bin Salam kata ini bukan wajah seorang pendusta, wajah seorang yang bersinar, maknanya bercakap benar. Kalau kita tengok orang, tengok ini muka scammer, dia katakan macam tu kan. Orang scammer datang bawa dokumen nak jual barang apa ke, tengok muka pun tahu tengok muka pun tahu. Tapi Abdullah bin Salam bukan beriman dengan Rasulullah pun lagi. Maknanya seorang Yahudi, dah ada background agama dia sendiri. Tapi bila dia tengok wajah Rasulullah, dia kata laisa biwajhin kadzib, ini bukan wajah seorang yang pendusta. Dua orang kita dapati di sini, dia punya testimoni. Testimoni bukan testimoni, maknanya dia punya pengakuan tentang keindahan wajah Rasulullah. Yang tadi kita tengok daripada Ummu Ma'bad, kemudian kita tengok daripada Abdullah bin Salam, kemudian sahabat tertanya-tanya lagi. Kalau yang muda-muda ni tertanya-tanya lagi, macam mana wajah Rasulullah, macam mana wajah Rasulullah. Lalu Jabir pernah ditanya, dia kata akana wajhan Nabi mithlus saif. Ada seorang sahabat tanya kepada Jabir, apakah wajah Rasulullah, ataupun tabi'i tanya kepada Jabir, apakah wajah Rasulullah ni berkilau macam pedang. Dia gambarkan berkilau tu macam pedang. Tetapi Jabir kata tak, la walakin mithla syamsi wal qamar. Tetapi wajah baginda adalah seperti matahari dan bulan. Maknanya mereka bayangkan dengan apa yang boleh dikiaskan, dianalogikan, yang paling cantik di sisi mereka adalah bulan purnama, katakan begitu. Rasulullah lebih indah daripada bulan. Rasulullah lebih menyinar daripada matahari. Ini yang dibayangkan oleh para sahabat, bagaimana keindahan wajah Rasulullah. Kemudian Al-Barra' juga cerita tentang peribadi susuk tubuh Rasulullah yang sederhana. Wa ahsanahu khalqan, tubuh badannya sederhana. Laisa bitawil ba'in, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Yang ini kita akan perincikan pula sifat fizikal baginda Nabi SAW selepas daripada ini. Sebelum tu mari sama-sama kita tengok media sosial yang ada dalam daripada My Hadis Time ini, yang mana kita juga mempunyai Facebook. Tuan-puan boleh layari ataupun tonton rancangan ataupun petikan My Hadis Time daripada Facebook kita, daripada Instagram, daripada X atau Twitter, daripada TikTok, YouTube, Telegram mahupun WhatsApp. Jadi sama-sama tuan-puan, kalau tuan-puan ada dalam rancangan ini, tuan-tuan tonton rancangan ini, boleh sama-sama sharekan, kongsikan kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah,
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana pada episod kali ini kita bincangkan tentang tubuh fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada dua perbincangan yang awal tadi kita dah bacakan hadis Al-Barra bin Azib, membayangkan Rasulullah sangat handsome, orangnya tubuh badan elok. Kemudian kita dah masuk juga hadis daripada Rubai' binti Muawwiz, gambarkan Rasulullah seperti matahari. Jabir bin Samurah, gambarkan Rasulullah seperti bulan. Kemudian kita tengok Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni sebenarnya hadisnya sangat panjang kerana dia sifatkan Rasulullah tu agak terperinci. Salah satu yang disifatkan oleh Rasulullah selain daripada wajahnya yang berseri adalah dia sifatkan Rasulullah ni tidak dibebani dengan perutnya. Istilahnya dalam terjemahan tidak boroi, tidak boroi. Istilah dia begitu. Maknanya kita nak bayangkan fizikal Rasulullah ni fit lah. Ya. Tapi kita kena pergi gym ke atau macam mana ni Ustaz ni? Lama itu kena jaga makan. Kena jaga makan. Okey. yang ni saya nak dibayangkan macam mana Ummu Ma'bad. Bayangkan yang Rasulullah ni dalam usia 50-an. Kerana Rasulullah, usia Rasulullah 40 tahun, kita dah bincang sebelum ni, sampai 40 tahun Rasulullah diturunkan wahyu. Kemudian 13 tahun berdakwah di Makkah, maknanya usia Rasulullah 53 tahun, sekitar 50-an itu dah nak pencen. Kalau kita 55 dah boleh pencen dah. Rasulullah 53 ni tubuh dia masih fit lagi. Bahkan kalau dalam riwayat menceritakan yang Rasulullah boleh menunggang kuda tanpa tali dan dia punya pelapik kuda tu tadi. Maknanya nak bergegas cepat tu Rasulullah naik, boleh lompat saja kuda dalam usia 50-an. Kita mungkin 50-an nak pergi surau pun dah pakai tongkat ke apa ke. Tongkat 4 tu. Kalau ada yang sedemikian. Tapi nak cerita fitnya Rasulullah dalam usia yang sedemikian. Ummu Ma'bad ceritakan orangnya tak dibebani dengan perutnya, maknanya tidak terlalu buncit ataupun tidak buncit, bahkan tidak juga terlalu kurus. Kebanyakan sahabat menceritakan tubuh badan baginda ni perfect ataupun sederhana. Kalau kita tengok hadis Barra' dengan hadis Anas bin Malik, dia kata laisa bil tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian para sahabat ada ceritakan juga beberapa perincian mengenai tentang warna kulit Rasulullah, tentang rambut Rasulullah. Yang ini yang diceritakan oleh kalau kita tengok Al-Barra' juga, kalau tak silap saya, mengenai tentang wajhun Nabi SAW lah wajah Rasulullah, launun Nabi. Yang ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang kulit ataupun warna kulit Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia kata azharul laun, iaitu warnanya cerah, laisa bi abyad ahmaq wala adam, tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu coklat ataupun terlalu gelap begitu. Maknanya wajah kulitnya cerah, tidaklah terlalu cerah sangat sampai pucat dan tidaklah terlalu merah ataupun tidak terlalu coklat. Sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Cuma perincian mengenai tentang putihnya ini adalah ada sedikit perbezaan. Kerana putih Arab dikatakan mungkin tak sama dengan putih orang putih. Betul. Jadi yang ini yang Dr. Yasir Qadhi ada terangkan, dia kata taklah. Sebab Rasulullah kalau membayangkan tentang orang Rom, dia kata Bani Asfar. Orang Rom tu kan orang putih kan, orang Roman katakan macam tu, tapi Rasulullah tak panggil dia sebagai putih. Rasulullah panggil dia Bani Asfar ni kaum yang kuning wajahnya. Macam tu Rasulullah panggil orang putih ni macam kuning. Jadi ni adalah sedikit perbezaan mengenai tentang maksud abyad tu macam mana, ahmar tu macam mana, adam tu macam mana. Tetapi wajah Rasulullah ataupun kulitnya cerah sehingga sedap mata memandang. Macam Ustaz ni sebut tu tadi, sedap mata memandang. Kemudian rambutnya tidak terlalu rambutnya ikal, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting, tidak kerinting. Yang ini juga rambutnya itu panjang sampai mana? Rambutnya dikatakan panjang sempadan bahu itu tadi, ataupun sampai bahu itu. Dan ada juga hadis yang menceritakan tentang bagaimana laisa bija'din qatat, kalau tak silap saya, tidaklah terlalu kita nampak kerinting ataupun tidaklah mustarsal ataupun irsal, tidaklah terlalu lurus
macam rebonding macam terlalu lurus, tetapi rambutnya ikal elok. Macam tu yang diceritakan oleh para sahabat tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul hadis Anas, laisa bija'rin qatat wala sabtun rajil. Tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Itu tadi. Kemudian dibayangkan tentang rambutnya lebat, janggutnya lebat, tetapi tubuhnya menurut Saidina Ali tidak berbulu. Maknanya dia hanya ada kawasan tertentu sahaja sehingga dikatakan ada tanda kenabian di antara dua bahu Rasulullah. Ini ke soalan kita tadi. Ini soalan kita tadi. Kita boleh cerita dah. Dah cerita dah pula dekat sini. Tak apa, jalan je. Tak apalah. Saya nak ceritakan sebab tentang ada tanda kenabian yang diceritakan juga oleh Saidina Ali, para sahabat. Sebabnya isu dia adalah yang ini kita dapati daripada hadis Salman. Kerana Salman ni bila dia sampai di Madinah, dia cuba nak kenal pasti betul ke lelaki ni mengaku dia sebagai Nabi. Lalu aku nak tahu apa tanda-tandanya. Salah satu tanda yang dicari adalah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan dia sengaja follow di belakang Rasulullah sehinggalah bila Rasulullah perasan, dia tak minta pun sebenarnya, Rasulullah perasan seakan-akan Salman nak lihat tanda kenabian, lalu Rasulullah selakkan sedikit. Sehingga menyebabkan Salman ternampak dan terbukti Salman kata inilah Nabi yang dikatakan yang diajarkan pada dia oleh padri ataupun orang yang dia belajar daripadanya itu. Ini mengenai tentang sedikit lagi huraian mengenai tentang hadis sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor, minta maaf doktor, yang saya nak tengok cara berjalan Nabi tu doktor. Baik, cara berjalan boleh kita bincang, tapi sebelum tu kita masuk dulu tentang ulum hadis sedikit. Ulum hadis sedikit. Baik. Yang cara berjalan kita masuk lepas daripada ni sedikit lah, sebab saya takut tak ada masa. Dah sejam pun tak cukup masa juga lagi. Jadi hari ini kita akan tengok perbincangan mengenai tentang ulum hadis kita, iaitu perkataan asar. Perkataan asar yang mana dari aspek bahasanya membawa maksud kesan atau bekas pada sesuatu benda, dan istilahnya adalah riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in ataupun seerti dengan hadis dan khabar. Jadi kalau tuan-puan masih lagi ingat, pada sesi awal dulu kita bincang tentang sunnah dan hadis. Kali ni kita masuk lagi dua. Satu, kita masuk asar, iaitu asar dari aspek bahasa maksudnya kesan, ataupun ada yang kata asar dari aspek istilahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Kalau sahabat cakap, kita kata itu asar. Ada sebahagian kata itu asar bukan hadis, kerana hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau asar adalah satu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'i. Kemudian istilah yang keduanya yang kita belajar juga pada hari ini adalah mengenai tentang khabar. Khabar tu apa Ustaz Husaini? Khabar ini kalau dari sudut bahasanya ialah naba, iaitu berita. Betul. Ya, dan dari segi istilahnya ialah seerti dengan hadis, riwayat selain hadis, iaitu segala riwayat yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis, manakala selainnya adalah khabar. Dan yang ketiga, khabar lebih umum daripada hadis. Iaitu semua riwayat adalah khabar, manakala riwayat daripada Nabi adalah hadis yang juga merupakan sebahagian daripada khabar. Macam mana tu doktor? Okey, yang ini yang kita belajar daripada ulum hadis. Kita tengok 4 istilah yang kita dah belajar dalam episod-episod seterusnya. Yang pertama dulu kita belajar tentang hadis, sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah. Apa yang kita cakap, itu adalah hadis Rasulullah. Katakan macam tu, kita sandarkan pada Rasulullah. Ataupun sunnah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Tapi asar dengan khabar tak semestinya datang daripada Rasulullah. Ini berdasarkan sebahagian pandangan ulama. Walaupun sebahagian ulama kata asar itu juga adalah hadis, tetapi sebahagian ulama yang lain pula kata asar ini hanya dikhususkan buat kata-kata sahabat, kata-kata tabi'i. Jadi kita kata asar itu adalah ataupun ini adalah asar daripada Abdullah bin Umar, iaitu kata-kata Abdullah bin Umar, tidak disandarkan kepada Rasulullah. Begitu juga dengan khabar adalah sesuatu yang disandarkan selain daripada hadis. Maksudnya boleh jadi kata-kata sahabat, boleh jadi tabi'i, dia jadi lebih umum. Khabar ini lebih umum daripada hadis, mana boleh disandarkan kepada khabar orang lain. Khabar tentang Khulafa ar-Rashidin lepas daripada itu. Khabar tentang perkara-perkara yang lain. Maknanya semua riwayat adalah khabar kerana dia merangkumi semua, merangkumi hadis pun, sebab ada yang kata khabar itulah hadis. Ada yang kata khabar ini adalah khusus untuk berita selain daripada hadis. Tetapi khabar ni secara umumnya boleh dirangkumkan semua yang datang dikaitkan dengan sama ada Rasulullah ke, sahabat ke, tabi'i ke, sedemikian. Ini juga adalah
dari aspek istilah hadisnya. Sebab tu ulum hadis ni kita kena tahu. Sebab ada sebahagian ulama akan bezakan wahadha asar, dan ini adalah asar daripada Sayyidina Ali sebagai contoh. Wahadha khabar, ini adalah khabar daripada Abdullah bin Mubarak sebagai contohnya, dibawa kepada tidak disandarkan kepada Rasulullah. Jadi tuan-puan, ibu ayah kena tengok sedikit. Bila ulama letakkan perbezaan istilah ini, kita kena faham ia kadang-kadang membawa maksud yang berbeza. Yang dulu kita belajar tentang hadis, kemudian kita belajar tentang sunnah, hari ini kita belajar tentang asar, kemudian kita belajar juga tentang khabar. Jadi ini 4 istilah ulum hadis yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan menambah sedikit pengetahuan tuan-puan mengenai tentang ulum al-hadis. Jadi kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia bacaan daripada surah At-Tin. Kita nak baca sedikit terjemahannya. Allah menyebutkan di sini, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi gunung Sinai, sebutannya doktor Sinai. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ini dia surah At-Tin, menerangkan tentang kejadian manusia itu sendiri, doktor, kan? Betul. Tapi sebelum nak pergi lebih jauh, doktor, doktor ada hutang saya tadi. Ada hutang tadi. Saya nak tanya pasal cara berjalan Nabi SAW. Kalau mungkin boleh doktor terangkan. Sebab apa, doktor? Sekarang ni dekat medsos sekarang ni, banyak adalah yang dekat TikTok kan. Betul. Ada orang siap tunjuk contoh jalan
Nabi jalan macam mana. Baik. Siap tunjuk gaya tu. Baik. Jadi mungkin doktor boleh cerahkan kepada kita semua secara ringkas. Silakan. Baik, insya-Allah saya akan jawab hutang tu juga. Aha. Saya nak kaitkan dulu sebab dalam surah At-Tin ni kita tengok Allah Taala kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, dan contoh kejadian yang paling baik adalah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga dalam sebuah hadis ada menyebutkan tentang Nabi Yusuf ini u'tiya syatrul husn. Dia diberikan separuh keindahan dunia ni ataupun separuh keindahan makhluk ni ada pada Nabi Yusuf. Sebahagian ulama menafsirkannya dengan pelbagai tafsiran. Ada yang kata Nabi Yusuf ni yang paling handsome, tapi bila Rasul kata syatrul husn, separuh saja daripada keindahan makhluk itu tadi, dimaksudkan adalah separuh daripada keindahan Rasulullah. Maknanya Rasulullah lebih penuh keindahannya, Nabi Yusuf hanya separuh sahaja. Ada yang bayangkan sedemikian. Jadi sebaik-baik kejadian ini adalah kalau kita kaitkan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikan tubuh yang sangat baik, sangat sempurna itu tadi. Berbalik kepada soalan Ustaz Husaini tadi tentang cara jalan Rasulullah. Nak saya jalan ke macam mana? Jangan, takut kamera tak boleh nanti. Okay. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab Syama'il mengenai tentang cara jalan Rasulullah, disifatkan oleh para sahabat sebagai cara jalan yang cepat. Cepat ataupun cara jalan seperti menurun bukit dengan langkah yang mantap ataupun tegap begitu. Itu sahaja description, gambaran yang diceritakan oleh para sahabat mengenai tentang cara jalan Rasulullah. Perinciannya saya pun tak boleh nak bagi perincian macam mana cara dia berjalan, macam ni tangan dia ke, tangan dalam poket ke atau macam mana, tak boleh dibayangkan. Tapi boleh kita ikut, iaitu kita jalan dengan cergas dan bukan jalan seperti orang yang lemah longlai, longlai begitu. Dari aspek sunnahnya boleh kita ikut cara Rasulullah berjalan dengan tegap, tegas dan cergas dan laju cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau Ustaz Husaini tanya mengenai tentang perkara yang viral dekat TikTok ke kat YouTube, orang kata ginilah cara jalan Rasulullah. Saya pun tak berani nak katakan begini, bahkan kita pun tak pasti kerana kita bimbang. Kalau kita kata begini cara jalan Rasulullah, kemudian kita sandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang kita tak pasti, ini lebih berbahaya. Takut ramai orang ikut benda yang tak pasti itulah. Betul. Kan? Lebih baik kalau kita sekadar mengatakan Rasulullah begini cara sifat jalannya. Dia jalan cepat, jalan cergas, jalan tegap. Maknanya itu telah memadai lah. Kalau kita nak tunjukkan contoh, kita pun, sebab kita tak boleh nak nampak dan tidak ada visual pun yang dibayangkan oleh para sahabat ketika itu. Jadi memadai dengan itu sahaja yang boleh kita ceritakan tadi. Jadi dalam sesi episod kali ini kita dah cerita tentang keindahan wajah Rasulullah, tentang sifat rambut Rasulullah, tentang tubuh badan Rasulullah, elok sebagainya. Tapi bagaimana kita boleh meneladani sunnah Rasulullah ataupun kejadian Rasulullah ini? Yang pertamanya adalah kita ikut semampu kita yang boleh. Kalau Rasulullah tu disifatkan dengan meminyakkan ataupun menyisir atau menyikat rambutnya, kita sebagai orang lelaki kena ikut menjaga penampilan tersebut. Jangan kita kata mendakwa kita ikut sunnah Rasulullah tapi rambut pun tak sikat. Katakan macam tu. Rambut pun tak sikat. Penampilan diri tak jaga. Penampilan diri tak jaga. Sedangkan Rasulullah ni penampilan dirinya sangat cantik. Bahkan menjaga kekemasan dan order, bau badan tu pun Rasulullah jaga. Sehingga order kan, maknanya bau badan itu, sehingga kan Rasulullah, kalau tak silap hadis Ummu Sulaim, sama ada Ummu Sulaim ataupun Ummu Salamah, yang dia simpan peluh Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata, "Ma tasna'ina ya Ummu Salamah?" Engkau buat apa ni Ummu Sulaim? Lalu Ummu Sulaim kata, "Kami jadikan peluh Rasulullah ni bau seperti misk ataupun bau seperti kasuri," maknanya bau wangi. Sehingga kan begitu, sehingga ada sahabat yang menyimpannya sebagai buat ubat ataupun buat wangian buat mereka. Ini membayangkan Rasulullah memang menjaga kekemasan diri. Yang ini sunnah yang perlu kita pegang. Memanglah dari aspek fizikalnya, bukanlah kita kata tuan-puan kenalah pergi bedah muka. Bukanlah saya kata ini pergi bedah muka, katakan. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi ikut sunnah Rasulullah yang kita boleh. Kita jaga penampilan diri, kekemasan diri, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang kemas,
berjalan cara Rasulullah, tidak terlalu buncit dan sebagainya, ikut mana yang kita boleh daripada apa yang kita bacakan hadis-hadis Nabi mengenai tentang sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kesimpulan dalam perbincangan kita mengenai tentang hadis sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada hutang kuis tu tadi Ustaz Husaini. Walaupun sudah dijawab macam sudah dijawab. Macam tak sengaja tak sengaja tapi kita jawab jugalah. Baik. Apa soalan dia tu tadi? Soalannya tadi dekat bahagian manakah terdapatnya tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat mana tuan-tuan dan puan? Jawapannya adalah di belakang badan antara dua bahu. Ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah bacakan hadis tentang keindahan fizikal Rasulullah. Kita kena cuba ikut juga apa yang kita termampu daripada mana yang kita mampu. Dan inilah dia pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat mencintai Rasulullah dan mengikuti bagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah. Kita bacakan doa penutup pada hari ini yang dibimbing oleh Ustaz Husaini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di ujung ni sama-sama kita berdoa mohon pada Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semuanya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua bapa kami, ya Allah. Ya Allah, pandulah hati kami untuk terus kami mengikuti apa yang kau perintahkan. Terus pandu hati kami untuk kami ikut segala sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-puan daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini kita boleh amalkan semampu kita berdasarkan perbincangan kita selepas sebentar tadi. Dan juga seperti biasa, mari sama-sama tuan-puan kita membantu dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi melalui sumbangan kita kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana daripada sumbangan tuan-puan ini akan dianjurkan beberapa program penting mengenai tentang Al-Quran dan hadis. Penghasilannya yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat tuan-puan, pahala yang berkekalan sehingga boleh dijadikan aset utama kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari akhirat kelak. Insya-Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bertemu lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.